Selamat datang ke Bukit Jugra. Menarik, macam-macam ada. Cantik baju. Lepas balik kenduri, alang-alang apa? Lalu kat Bukit Jugra. Naik Bukit Jugra, follow jalan ni, latar je. Dia ada jalan lain, jalan hutang yang tu kena permit. Sebabkan kami terlalu handsome dan cantik hari ni, nak tengok jalan latar je macam mana. Hari tu lalu dia ada kong sini, dia tak kong kat sini. Hari ni boleh naik So tengok berapa lama sampai 0.5 kilometer je, 500 meter. Hutan Simpang Dara. Hutan Simpang rupanya, sebab tu kena pakai permit. Tengok luar pada atas. Boleh naik dengan kereta atas ni. Tak payah nak hiking-hiking, tak payah nak walking-walking. 0.23 230 meter sampai di kawasan perkuburan. Berangin. Sebab tu geng-geng berdekatan Bukit Jugra ni pada padu. Sini rupanya tempat dia training. Menaik. Syabas betul. Bersebelahan dengan kubur ada pejabat daerah lama. Pintu terbuka weh, seolah-olah mengadukan zoo. Masuklah. Tinggalan pejabat daerah lama. Sambung. Mencanak naik weh. Bukan biasa-biasa juga. Lalu jalan atas, tapi nampak ada orang jogging daripada bawah sampai atas. Power road. Power. Berjalan pun. Kilometer ke 0.70. 0.70 Tadi kata 0.5 je. Tak sampai ke puncak. Dah 0.70. Kena scan. Tapi kawasan perkuburan dan view. Jalan kaki mesti. Ada jalan situ. Mana situ? Pok mancing. Tada. Nampak ada orang mancing mata jorang. Nice. View sejauh mata memandang. Nampak apa tu? Kapal. Kapal kontena. Nice. 0.88. 880 meter daripada parking. Bawah nampak Jugra dan ia punya informasi. Banyak monyet sini. Hai. Sedikit informasi. Selamat datang ke Kuala Langak. Sini ada Kampung Sungai, Taman Pantai, Pantai Kelana, Pantai Cunang, Pantai Batu Laut. Antara ekor pelacongan perahu layar. Jom kita nak atas dulu. Ya, sampai puncak pada kilometer ke 1.06 kilometer. Scan 2 kali ganda. Kanan ni view puncak. Ni nampak ada orang pergi sana. Jom tengok apa yang ada kat sana dulu.
Oh, begini punya jalan kalau pergi straight. So tengok straight tu lah apa ada. Best jalan je. Pokok atas, cuaca mendung. Very very nice. Walaupun buku. Sekarang pukul 4. Pertengahan jalan. Hutan Sepang Kekal. Hutan Sepang Dara. Biteng. Sebab tu hiking sini kena permit. Kalau follow lalu autang. Tengok apa ada sana. Akhirnya sampai ke penghujung. Daripada rumah apa dia? Rumah api 1.06 tadi yang. Sekarang 1.89. Hampir 2 km daripada parking ke sini. Dah hampir 1 km daripada rumah api tu. Dah sampai sini. Inilah perakhirannya Bukit Jugra. Notis pemakluman. Semua aktiviti reaksi di dalam Hutan Sepang Kekal Negeri Selangor tutup daripada 17 November Isnin 2005 hingga 31 Januari Sabtu 2026. Ni dah laluan dia. Wait, belah sana. Oh, ni adalah laluan dia. Lalu hiking. Nice. Kami akan datang lagi untuk hiking di laluan hiking bila checkpoint 3. Bila permit open. Berpeluh. Kita lepak di puncak yang ada point Jugra tadi, yang ada view. Yang ni tepi jalan tadi je kami nampak ni, Paskau Survival Village. Tempat apa ni agak-agak? Ni tempat survivor. Tempat Survival Village. Yang mana diorang kena Survive. apa? Dalam hutan. Dalam hutan. So sampai sini je kami pergi. Don't worry guys, don't worry. Dengan pakaian secantik ini Nekmu. tak pergi jauh. Don't worry. Wow, siap ada ni macam ke tempat berucap. Ada nama dia. Macam tempat je. Kejap. Okay, dengan ini saya mengisytiharkan hutan buka. Dah macam. Tengok kilometer ke 2.89 sampai ke Bali dekat bukit ni. View yang ada view paragliding Bukit Jugra. Ini sedikit informasi Rumah Api Bukit Jugra. Kau dah kenapa nak baca ni? Rumah Api Bukit Jugra. Dah baca situ. Ni penjaga je. Tak apa-apa lah. Bukit Jugra. Viewpoint 120 meter je daripada paras laut. Terus nampak view sungai. Dan sana tu laut. Very nice view. Berangin. Best tak dapat. Boleh datang dengan kereta. So sampai di sini je saja video suka-suka.
Kita belanja sekali lagi. View di viewpoint Bukit Jugra. Ada pondok tempat lepak-lepak. Berani biasa ni. Dan daripada sana nampak beratus-ratus kontena melalui Selat Melaka. Ni view sungai. Ni kapal orang. Nice. So, bye-bye. So, kesimpulannya, jarak pergi dan balik 3.93. Sekarang lepak 1 jam 5 minit. Sini 0.5. 3.934 ah. Oh. Anjir. Selesai sudah. Gelantar. Betul-betul ramai orang yang ada. Terbaik Jugra. Nanti kami akan datang. Follow jalan off-road yang memerlukan permit. Bye.